berkongsi ilmu. Apa yang saya pergi untuk kursus selama 2 hari masa bulan 2 bersama KKM. Saya pergi sana, kemudian kita apa yang saya dapat kat sana, kita dapat ilmu-ilmu baru. So jadi hari ni saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua CPR. Dia tak banyak, cuma ada sikit-sikit penambahan di antara protokol-protokol di setengah protokol tu lah. Okey, yang kita tahu sekarang ni memang kita masih guna lagi protokol Dr. Subsidi tu. Okey, DRSABCD. Masih guna protokol tu. Dan saya nak orang kata kita sama-sama belajar balik. Boleh kalau kata saya tersilap, kita boleh sama-sama tegur, sama-sama berkongsi ilmu. Kalau kata pihak kawan-kawan pun ada juga ilmu yang boleh kongsi, kita boleh sama-sama kongsi. Okey, yang pertama, kita tahu protokol yang pertama untuk CPR adalah danger. Okey, danger terbahagi kepada 3, iaitu danger yang pertama kepada kita sebagai penyelamat. Apa itu kita punya bahaya tu? Bahaya maksudnya kelengkapan diri kita, PPE, glove, apron, mask, ataupun untuk kita berhembusan nanti kita guna pocket mask. Okey, itu danger kepada kita. Yang kedua, kepada persekitaran. Okey, saya tunjuklah. Ini anggaplah sebab ni patung ingatlah ni patung dewasa. Okey, danger kepada persekitaran maksudnya kita kena tengok pusing persekitaran masa kita. Okey, masa kau duduk dekat lereng bukit ke, dalam longkang ke, kita nak buat ke? Tak boleh. So kita kena ubah masa ke tempat yang rata. Contohnya dekat atas jalan macam ni lah, atas tar ni kalau kata kita jumpa masa tengah jalan, lagi kita nak buat proses penyelamatan dia dekat tengah jalan tu. Tak pergi lori ke apa ke mas, dengan kita orang kata apa, terlibat je masak kat situ. Okey, itu persekitaran. Kemudian kepada mangsa jugalah, kita nak ubah mangsa ke tempat yang rata. Untuk senang kita nak buat tekanan kepada mangsa. Itu adalah protokol yang pertama, iaitu danger, iaitu bahaya. Kemudian yang kedua, respon. Untuk respon, kita ada 4 teknik, iaitu AVPU di protokol respon. Okay. AVPU adalah alert, verbal, pain dan unresponsive. Apa itu alert? Alert yang kita ni lah, yang kita tepuk di bahagian bahu. Okey, tepuk tu tak boleh lembut. Cik. Kalau kita kenal mangsa, kita kena panggil nama mangsa. Kalau tak kenal, cukuplah kita formal. Cik. Okey, tepuk dia kuat. Cik. Ini adalah alert. Semana mangsa alert. Kalau kata mangsa alert, okey, mangsa sedar. Kemudian V, maknanya verbal. Kita punya suara, voice kita kuat. Cik. Masa dengar ke tak? Masa sedar ke tak? Okey, itu adalah respon masa. Kemudian pain. Pain adalah kesakitan, kita bagi pada masa je lah. Kalau dia sakit, dia akan bersuara. Maksudnya kalau dia tak bersuara itu, iaitu unresponsive, iaitu tiada tindak balas. So kita tahu masa memang tak ada tindak balas lah. Itu adalah respon. Okey, kemudian bila kita dapat respon kepada masa, cek. Dia dapat AVPU apa? Masa dia ada respon, kita akan ke protokol seterusnya, iaitu shout for help. Maksudnya kita minta, kalau kita ada bantu orang awam, kita minta. Masa minta bantu orang awam tu, tujukan cik yang baju biru pakai topi, boleh tak tolong call 999 ataupun call ambulance. Dan minta ambulans tu bawa sekali dengan AED. Tapi kita tahu memang ada setiap ambulans ada AED kan, tapi kita boleh kena maklumkan sekali. Maknanya kita tuju, maksudnya kita tahu kata orang awam tu baju biru pakai topi, kita minta kata dia yang call ambulans. Minta bawa AED sekali. Kemudian sementara menunggu bantal yang tiba tu, kita akan lakukan airways. Okey. Airways ada teknik ni adalah head pinch lift. Gunakan teknik LI. Satu di bawah dagu, kemudian di dahi dia. Okey. Ketika membuat ni, kita akan menggunakan breathing. Masa breathing tu, kita akan check 3M. Okey, sebelum airways tu, kita akan check saluran pernafasan. Saluran pernafasan ni, kita akan tengok dalam mulut dia. Dalam mulut dia, takut mangsa ni tengah makan coklat ke, ataupun ada gigi palsu kan, kita kena buang menggunakan teknik finger sweep. Okey, buang. Okey, buangkan keluar. Maksudnya, dia tak menghalang pernafasan. Sebab bila orang kata kita nak bagi bantuan pernafasan tu, mangsa mungkin hembusan nafas kita tak menyeluruh di dalam badan mangsa lah. Okey, lakukan LI
untuk dongakkan dahi mangsa. Dia kan pegangkan dahi untuk kita tengok dia punya pernafasan. Okey, untuk teknik 3M, mendengar, melihat dan merasa. Okey, ketika kita melihat, mendengar, merasa, masa kita gunakan teknik untuk tekan dahi dia, tangan kita ni akan check pulse dia ataupun nadi dia dekat sebelah ni. Okey, teknik 3M, kita akan letakkan telinga kita di antara hidung mangsa. Okey, untuk melihat, kita akan lihat dia punya turun naik dada. Itu adalah melihat. Mendengar, kita akan mendengar dia punya hembusan nafas. Okey, mangsa hembus. Kita cek nadi, ada atau tak ada. Kemudian, merasa tu kita akan rasa haba dia. Hembusan nafas dia kita rasa haba dia panas ke sejuk ke apa. Itu adalah breathing. Okey, cek nadi. Kita gunakan nadi di sini. Okey. Nadi apa? Karotik. Nadi apa tadi? Karotik. Okey, tak tahu. Okey, kita ada berapa nadi? Banyak. Tapi yang selalu kita gunakan dekat sini lah. Karotik kita. Okey, nadi karotik kita akan cek di sini. Ini adalah teknik 3M. 3M, pastikan tangan ni letak juga dekat bahagian leher dia untuk kita cek nadi dia. Itu adalah dalam protokol breathing. Okey, kita dah cek dah semua apa? Mangsa, tiada pernafasan, tiada nadi. So, on ke CPR. Okey, teknik CPR yang betul. Kedudukan mangsa, bahu mangsa dengan di antara kita lutut penyelamat. Okey, untuk kita cek jantung. Kat mana bahagian jantung kita? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Bagi yang tak tahu, jantung kita berada di sebelah kiri. Okey, ini yang diterangkan oleh doktor daripada KKM. Tak payahlah kita nak letak nak kiri-kiri, just letak di tulang tenan kita. Kemudian letak je ke kiri sedikit jantung kita. Okey. Itulah teknik yang betul. Kemudian untuk melakukan CPR atau tekanan 30 tekanan 2 hembusan, kedudukan tangan kita, gunakan tangan yang dominan di bahagian bawah. Okey, tangan yang kuat. Okey. Genggam ni kita akan orang kata apa, menggunakan tekanan menggunakan tapak tangan kita, bukannya yang tengah ni. Bahagian tapak tangan kita. Okey, letak di bahagian jantung. Condongkan badan sebanyak 90 darjah, condong begitu, dan buat 30 tekanan 2 hembusan. Sebanyak 5 kali untuk 5 kali. Satu putaran. Maksudnya selesai 150 tekanan 10 hembusan. Okey? 30 tekanan. Okey. Bila kita dah buat 30 tekanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, selesai 30 tekanan, kita akan bagi 2 hembusan kepada mangsa. Okey, untuk hembusan, dongakkan mangsa, kepala mangsa, cuci hidung, bagi 2 hembusan. Okey, kemudian cek nadi. No breathing, no pulse. Kena bagi semula 20 hembusan. Kemudian teruskan pula 30 tekanan. Itulah penambahan yang saya dapat. Orang dapat ilmu baru yang saya dapat ketika saya kursus bersama KKM. 30 tekanan, 2 hembusan, kita cek semula. Cuci hidung, kita cek. Nah, kita bagi 2 hembusan. Cek nadi, dengar semula. No pulse, no breathing. 20 tekanan. Tambah semula 2 hembusan. Maksudnya daripada 30 tekanan dia kurang jadi 20. Sekejap. Kan, 20 hembusan. Tekanan dapat 30 tekanan, 2 hembusan, kita akan cek. Tak ada nadi, tak ada orang kata dia punya ni, 20 hembusan. Buat sampai 20 hembusan, kemudian teruskan semula 30 tekanan, 2 hembusan. Kemudian 30 stay, 2 hembusan, kemudian cek balik. Kalau kata dia punya, kita cek dia punya nafas masih tak stabil, lagi semula 20 hembusan. Sampailah mangsa kita rasa sedar dan juga orang kata apa, ambulans sampai. Itu sama juga untuk dewasa dan juga untuk kanak-kanak. Cuma untuk kanak-kanak, dia kadang-kadang kanak-kanak ni kadang-kadang yang umur 12 tahun badan macam badan besar. So kita guna jugalah 2 tekanan. Tapi kanak-kanak selalunya 1 tangan lah. Tekanan, tekan di bahagian jantung, 30 tekanan. Okey, itu untuk kanak-kanak lah. Tapi kita tengok juga fizikal kanak-kanak tu macam mana, besar atau kecil. Okey, itu kanak-kanak. Kemudian bila mangsa dah sedar, kita dah cek dia punya nadi, dia punya hembusan pun okey, kita akan buat teknik pemulihan.
Okey, teknik pemulihan tu untuk kita tenangkan mangsa lah. Maknanya kita akan mengiringkan mangsa ke sebelah kanan. Dengan sebelah tangan di atas, sebelah lagi di sebelah kiri. Kemudian kita tarik kanan ke sebelah kanan. Okey. Dia mana setiap kali dia tak ada silap balas lepas kita buat tekanan Ya. kena bagi 20 hembusan. setiap kali. Setiap kali. Sebab kita akan cek dia punya nadi, dia punya pernafasan. Kalau pernafasan dia masih tak okey, 20 hembusan, kemudian 30 tekanan, 2 hembusan. Sampai kita rasa kita cek, okey, nadi okey, hembusan okey. Sebab sebelum ni, bila kita buat 30 tekanan, 2 hembusan, kita tengok masa dah sedar, kita terus buat sesi pemulihan kan. Tapi yang ni, orang kata apa, ilmu baru yang saya dapat. So, kita buat 30 tekanan, 2 hembusan, cek semula nadi, cek hembusan. Kalau hembusan tak ada, nadi pun tak ada, terus juga 30 tekanan, 2 hembusan. Cek balik, nadi ada. Hembusan dia tak orang kata nafas dia macam tak stabil, 20 hembusan. Ya. Dia selang-seli je. Selang-seli. Yang Ah. 2 kali tak ada dah. Ya, dia selang-seli macam tu. Maknanya kita nak bagi kat dia, nak bagi dia punya nafas tu stabil. Itu yang saya dapat. Orang kata saya berkongsi semua apa yang saya dapat masa dekat kursus bersama dengan KKM lah. Daripada ketua hospital Serdang ke Shah Alam tau. Memang dia bahagian tu lah. Kemudian masa kat sana dia adalah orang kata apa, CPR. Kalau kata ada kelengkapan, mereka ada satu alat nama Core Plus. Itu kita tak payah guna kekuatan kita lah. Ada mesin. Ya. Soalan kan? Ya. Potong pagi. Ya, boleh tanya.